InsyaAllah lah, mudah-mudahan kan, kalau ada rezeki lagi pas ke bazar, naklah juga. Ya. Oi, astagfirullahalazim, terkejut aku. Nak kata hantu mana masuk. Thank you. Menyeru apa tu? Kan? Tapi sekarang pun ramai tak sihat ya. Ramai tak sihat. Ramai yang flu, ramai yang batuk, ramai yang pelbagai penyakit TB, virus TB ya, berleluasa di mana-mana. So please take care of yourself. Okay. Apa tu? Ya. Apa? Bukan sesama kot. Bukan tak cukup tidur juga kot. Ya. Hello. Hai semua. Thank you very much. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ya, banyak orang batuk dan sesama, so hati-hati. Oh. Hari ni belum tahu lagi sebab memang fast. Oh, thank you so much. Dah sampai. Wow. Terima kasih Hana. Terima kasih Hana B. Thank you Ayah. Terima kasih for the gift semua. Thank you so much. Tak. Thank you menceriakan hari saya. Terima kasih menceriakan hari saya. Fatimah kat bawah. Dia tak ada mood nak buat apa-apa hari ni. Dia memang just nak duduk rumah. And dia penat. I think she's quite tired today. Ya. Terima kasih semua. Thank you. Hi. Jangan panggil saya awak tau. Hanya seorang je boleh panggil saya awak. Okay. Tadi Faz jual tudung dekat Fazul Ramai. Sebab ni Faz punya personal account. Usually memang Faz tak jual barang kat sini. Faz hanya jual di Fazul Ramai. So kat sini adalah untuk kita bertaaruf bersama-sama. Boleh? Macam tu. Okay. Sihat okay, cuma flu sikit je. Lepas tu biasalah suara serak ni kan. Yeah. I will not be at Select Fest this year. I'm so sorry. Love, thank you so much. Oh, dia ada komen ke? Oh, dia ada komen. Tak tengok lagi. Sekejap kita tengok. Tengok dia komen apa Kak berbenang Baiklah. Sebab dia memang ada 3 hari ni dia silent. Tapi kalau dia ada komen tu means dia apa yang dia komen? Tak ada pun. You all ni prank I lah. Tak ada pun. Tak ada. Oh, IG. Oh, IG. Okay. Oh, IG. Okay. Lupa nama kawan baik pula kat Instagram. Alamak sebut nama tersebut pula ya. Apa yang dia cakap ni? Oh. Sekejap Kenapa nak decide baca sekarang kan? Dah kantor terima kasih for the gift. Thank you. Okay, saya dah lega sikit dah kan? Takkanlah nangis. Manalah nangis untuk lelaki. Kan? Terima kasih siapa yang beli baju Faz, jacket Fazura. Thank you Murtabak. Siapa Mak Chen bagi sugar bagi apa tu. Terima kasih for the gift semua. Thank you so much. Siapa bagi saya bunga? Abah. Thank you. Abang Jamil je bagi saya bunga ni tau. Teringat pula. Tapi tak apa. Nak beli baju jacket online. Boleh rasanya. I'm not sure ada online ke tak. Tapi boleh. Try. Ya. Tudung kod apa Alamak, lupa lah nama tudung ni. Faz ni dah banyak sangat tudung sampai tak ingat dah.
Pintu tutup. Pintu apa? Awak pun nak tutup pintu. Wow, dapat gift lagi. Anda semua ni, terima kasih banyak. Itulah, tolonglah pujuk Abang Q kita. Pujuk dia supaya dia harap dia okey. Harap dia okey dan dia akan contact kita semua. Dan harap kita tahu juga apa yang jadi, yang mungkin mengguris hati dia ke apa ke. Ya, macam tu lah. Tak faham kan? Tapi tak apa, jangan nekan-nekan. Q tu jangan nampak nekan-nekan tu. Thank you bagi martabak Abang Mak Cem, thank you so much. Thank you. Oh, gift tu boleh tukar dengan duit. Oh, faham. Tak berarti kita sedekah pula dekat orang lain gift-giftnya, ya. Okay. Tak, bukan saya yang gaduh. Bukan kami yang bergaduh. Tak ada. Saya actually memang Faz pun tak tahu apa isu dia. Faz pun tak tahu why. Until now I don't know why. Tapi memang sedih sebab mungkin ada sesuatu yang mengguris hati dia ke, yang terjadi, yang I tak tahu apa dia isunya. Tapi saya harap ianya dapat diselesaikan dengan segera dan harap dia akan okey. Sebab yang Faz nampak, Q ni dia orangnya orang yang memang hatinya lembut dan mungkin mudah terguris, mungkin. So saya tak tahu siapa dan apa terjadi yang mengguriskan hati dia, mungkin, I'm not sure. So itulah, harapnya dia okey. Okay. Ya, dia jenis pendam sendiri. Betul tu. Ya. So bagi dia ruang lah. Mungkin bagi dia ruang tapi ya, saya harap dia akan okey. Dan sebab kita banyak lagi kan nak buat ke depan ni, banyak lagi nak buat ke depan. So tak naklah benda tu, apa-apa yang tak best mengganggu chemistry kami untuk kerja juga. Sebab kita kena bekerja. So bila benda-benda yang tak best mengganggu chemistry, nanti suasana tu tak best. Sebab Faz dengan Abang Q, kami berdua banyak persamaan. We have a lot of things in common. Kami berdua suka elemen positif di sekitar kami. Bila bekerja, we love to mudahkan urusan orang. Kami suka beramai-ramai, suka happy, semua orang happy. Kita try our best to make everyone happy, mudahkan urusan orang. Dan rasanya Abang Q pun memang paling tak banyak songeh kan. Dia doktor-doktor lain pun juga sama, but dia paling senang bekerja with, dia paling kalau datang set tu, dia number one yang akan sampai paling awal. Dia paling cepat bersiap semua. Faz yang lambat kadang-kadang sebab bertudung, tukar baju ni, tudung, lepas tu kena style tudung untuk ikut kesesuaian baju. So rasanya tak ada isu lah kan, dari segi macam itulah, fikir-fikir macam I've been critically thinking like apa dia sebenarnya. So macam cakap tadi, kami berdua memang banyak, so many things in common, yang kita pun macam baru macam awak pun suka benda tu, awak macam ni. So bila dah beberapa minggu ni kerja dengan dia, so I can see banyak similarities. Kami pun banyak berborak. So banyak benda yang macam kan, macam kalau ada sesi ta'aruf tu kan, anda pun semua lihat macam banyak benda kan. Tiba-tiba ada sambal, tiba-tiba suka masak lemak cili api, tiba-tiba suka tepung pelita, so banyak benda. Dari segi makanan suka benda sama, and then dari segi prinsip pun banyak benda yang kami macam have a lot of in common. Then and I can see that dia pun macam Faz pun suka macam tu, suka ramai-ramai, happy. I want everyone to be happy. So kalau ada konflik, kita akan settlekan kat situ juga, supaya perjalanan akan smooth dari segi kerja. So bila ada benda-benda yang buat perjalanan kerja tu tak smooth, suasana tu tak best, dia jadi akan affect kita punya chemistry bekerja dan juga perjalanan bekerja, dan juga keharmonian suasana bekerja tu. So tak best kat situ. Dan benda ni yang memang Faz memang tak suka. So kalau ada konflik tu, seharusnya diselesaikan begitu cepat dan pantas. Macam isu Faz dengan Abang Lan kan, Abang Lan tak sengaja benda tu, dia buat silap, dia terus minta maaf, dan Faz pun maafkan dia. Sebab bila kita fikir balik,
bila kita buat silap, kita nak Allah maafkan kita dan ampunkan kita. So kita kena buat benda yang sama dekat orang, especially bila orang tu cepat-cepat minta maaf. Dan bila orang minta maaf cepat-cepat, kita hati pun lembut, kita akan maafkan orang tu, supaya kita pun tahu juga kita maafkan orang, hati kita tenang, tak ada simpan apa-apa. Dan Faz juga tahu Faz banyak akan berdepan dengan Balan, dan Faz kenal dia lama bertahun, we work together, and I know dia hati dia baik. Cuma kesilapan dia, thank you for the flower candy, chocolate light bouquet, thank you. Dan Faz tahu hati dia baik, cuma di situ mungkin dia ada kesilapan sedikit. Manusia semua ada buat kesilapan. Mungkin hari ni hari dia, besok hari Faz. So kita mudahkan urusan untuk maafkan, lepas tu kembalikan keharmonian, bekerja bersama. So tu penting, itu penting. Kena cepat selesaikan konflik supaya tak ada lagi orang kata apa-apa yang affect kita punya suasana bekerja, chemistry. Kita nak share rezeki, kita nak yang berkat, yang baik. Apa kita buat ni, mudah-mudahan kita jagalah niat kita. Mudah-mudahan kita jaga niat kita. Benda ni pun Faz selalu borak dengan Q juga, benda ni kan. Apa-apa pun kita jaga niat kita, awak kan. Kita sama-sama. Dia pun sependapat. Apa pun niat kita apa, niat kita apa sebenarnya ni kan. Niat kita nak buat orang happy ke, nak show off something ke, nak create whatever ke, nak write on issue something untuk kepentingan diri kita ke, what is it? So kita kena buat something tu, kita kena faham apa niat kita sebenarnya, sebab Allah melihat hati kita, niat kita apa. So kami we always talk about this. In fact, ada times juga macam kita cakap, maybe we should stop buat live ta'aruf ni kan. We should stop. Tapi Faz tahu, dan kami berdua tahu tanggungjawab kami juga. We understand, we are public figures, dan ramai orang pun macam anda semua pun gembira bila kami buat sesi ta'aruf tu semua. Buat ramai happy. So bila kita fikir balik, actually it's okay. Kalau benda tu buat orang happy dan niat kita betul, it's okay. Tapi mungkin tak sekerap lah. Janganlah buat selalu sangat kan, nanti you all bosan pula, dan kita pun tak tahu nak cakap apa kan. Tapi bila fikir balik, apa niat kita, apa niat kita sebenarnya. Kita fikir balik, apa niat kita sebenarnya. Niat kita okay, kita nak buat peminat-peminat happy, dan semakin ramai orang happy, semakin ramai bahagia. Baca-baca pun, kita ada baca-baca juga. Para isteri dan suami mungkin dah lama tak pegang tangan, tiba-tiba nak pegang tangan. Benda tu best. Benda tu adalah benda-benda yang positif. Ramai yang tiba-tiba lama tak blushing, lama yang tak happy, tak merasa bahagia, tiba-tiba bahagia. Ada yang kata my depression is gone. So benda tu adalah sesuatu yang positif, yang buat orang happy ni. Faz rasa it's okay, dan Q pun sependapat juga dengan benda tu. Walaupun many times kita macam tak payah buat live dah kan. Tapi ramai juga everyday, mana. So Faz cakap dengan Q, actually we have a responsibility juga in a way. Macam kita ni milik masyarakat juga in a way kan. Di mana bila kalau kita macam tiba-tiba bila orang semua dah happy, orang dah bahagia, tiba-tiba kita take a handbrake, kita tak buat ke benda-benda yang macam continuously buat orang happy tu, tak fair lah. Tiba-tiba kan, tiba-tiba mesti semua orang tengok tu berapa banyak tekan-tekan QQ tu kan. So benda-benda macam tu lah, bila fikir balik, macam untuk kita macam tiba-tiba stop drastically, mungkin semua orang akan juga tertanya-tanya, terkesan ke tak dapat rasakan bahagia bersama di bulan Ramadan ni kan. Betul tak apa Faz cakap tu? Tu in a way lah. Tapi kita cuba kalau boleh, taklah orang kata masihlah dalam kawalan, jangan too much ke apa ke semuanya. Tapi I understand, sebenarnya Faz tak pressured pun. Faz rasa Abang Q pun dia tak pressured. Cuma kita akan minta semua faham jika macam tiba-tiba, because I'm a very private person. Naturally Faz very private, dan Q pun very private. Dan dia buat comeback ni pun after 15 years, dia masih try to adjust situasi sekarang. Sebab masa dulu, kami di zaman dulu, kita tak ada social media sangat begini. Thank you very much. Kami memang I think both of us are on the same page, di mana kami fokus kerja. Kami tak fokus nak kejar popularity ke, ataupun nak attend all events. Kami tak nak macam
buat sesuatu tu untuk dipandang, kan. But kita pentingkan our craft, which is film, kita punya drama, kerja kita. That speaks louder than fame dan sebagainya. Thank you. Banyak betul gift. Thank you so much. So kita sempat dapat di situ. Tapi Faz memang sentiasa ada dalam industri all this while. I just baru je quit berlakon series, baru decided to quit this year. Tapi I've always been in industry, cuma tak berapa aktif. Tapi macam Q, dia dah lama left the industry for 15 years. So untuk dia come back tiba-tiba getting all this attention, and Alhamdulillah Allah kurniakan dia rezeki di mana dia buat comeback tu wow, you know, for him tu wow. Dan Faz sangat happy bila tengok seorang rakan Faz diberikan thank you, diberikan sokongan dan dukungan dan doa daripada anda semua yang begitu banyak untuk dia. So as seorang kawan, I am happy dan I pray for him, semoga lebih banyak rezeki untuk dia, sebab Faz tahu dia orang baik. Dan macam mana dia tak pernah cakap buruk pasal orang, you know, tak pernah sekalipun Faz duduk dengan dia borak dia cerita pasal orang, tak ada, which is the quality Faz tabik gila kat dia. And so kita help each other in a way. So kalau boleh, semua faham juga kalau Abang Q, dia pun ada masa-masa nak adjust dengan this whole situation, because dia pun tak faham lagi why social media macam ni. Saya tak faham, like why it's like macam semua orang boleh just say anything, you know. So macam Faz sendiri, Faz dah biasa apa saja yang Faz nak kena sebelum ni kan. But we're not going to talk about that because I'm way past that already. Faz ni, tapi cuma mungkin Faz lebih faham. So di situ I understand. Tapi untuk dia, harap jangan banyak sangat menekan dia, supaya kita give him time to adjust with this whole social media, the whole thing that's happening, because memang dia pun sangat confused juga kan. So yeah, but thank you so much kepada semua yang bagi support pada dia, sokong dia, doakan untuk dia, sebab I'm happy that dia bangkit balik, dia come back. Kita semua merindui Q Haida kita kan, sebagai seorang rakan industri yang pernah bekerja dengan dia. Of course I'm happy that he's back. Dan I think I can speak for semua rakan-rakan artis dalam industri juga, macam siapa yang pernah bekerja dengan dia, especially Abang Raja Mukris. Abang Raja Mukris is like our brother. Faz pernah kerja dengan Abang Raja Mukris, and he's a profitable, but he's a well-known profitable pun boleh jugalah he's a well-known director and cinematographer dalam industri kita. Faz pernah bekerja dalam filem kayangan, so I know Abang Mukris dah lama. Kak Syafa Syahura, maybe Faz tak kenal lama, tapi I know how real she is, how awesome, how amazing she is, sebab kita pernah bekerja kat Singapore. Dan apa nak cakap tadi, apa pelajaran tadi pasal basically kami semua very happy that he's back, and kita kena support dia. Dan once again thank you so much. Apa tu? Okay, untuk telemovie memang Faz tak buat dah. Telemovie, drama Faz dah berhenti berlakon. Faz dah bersara secara rasminya. Tapi macam Faz cakap, Faz beralas. Esok lusa kita tak tahu. Hari ni Faz cakap Faz berhenti, tiba-tiba besok lusa Allah buka hati, kita tak tahu. Nanti all salahkan Faz pula kan. Itu cakap dah berhenti, tapi kita tak tahu. Tapi untuk masa sekarang memang yes, sebab Faz nak fokus Fatimah, nak fokus my business. Untuk Faz berlakon lagi dalam series yang lama, I cannot leave Fatimah for that long, because dia ada separation anxiety dengan Faz. Dia memang tak boleh Faz lama-lama keluar tinggalkan dia. And of course with whatever that's happening in the industry sekarang, saya rasa macam dia tak macam dulu. Industri sekarang tak macam dulu. Dulu semua saling support. Zaman-zaman Faz, batch Faz dulu, semua saling support. Semua saling banyak positivity dululah. Sekarang it's becoming more toxic. Dan with whatever happened to me, I'm traumatized, I am kecil hati, walaupun tempat tak dendam, tapi dia berbekas. So Faz rasa macam cukup lah, it's enough. Cukup, it's enough.
I need to focus on myself, I need to focus on Fatimah, I need to focus on my business, I need to focus on what matters. I need to focus on what matters. So that's why I'm done. Cukup lah. Saya kena dengan yalah, macam itulah. Kan, tak nak panjang-panjang. Oh, thank you for the gift. Thank you so much. I pray the best for you and your daughter. Thank you so much. Thank you. So itulah cerita dia. Yes. Thank you so much. Thank you. But I'm okay. I'm at the happiest place right now. Faz tak sangka. Thank you for the gift. Faz tak sangka ya Allah akan hadiahkan kegembiraan dan kebahagiaan sebegini untuk Faz. Alhamdulillah, ketenangan. Alhamdulillah, syukur. Dan kasih sayang anda semua yang datang daripada Allah untuk kita semua sama-sama. Faz sayang anda semua, dan anda pun selalu bagi, dan Darling semua selalu bagi love kat Faz. Dan kalau ada silap salah Faz, tegurlah Faz, okay? Tegur. Kalau macam rasa too much ke apa ke, dari segi apa ke, tegur. Sebab kadang-kadang Faz tak tahu. I'm also human being. I don't know, sometimes like banyak sangat thank you. Ada banyak, bukan banyak sangat, ada some expectations daripada orang. Because Faz ni, I'm a born people pleaser. Not not in a pretentious way, tapi memang Faz born to please. Faz suka orang happy. I love seeing bila orang happy. I'm happy. I feel so full and happy bila tengok orang happy. So expectation tu tinggi juga pada Faz, kan. So bila ada expectation tu, ada certain, sometimes I'm not sure where to go. Sometimes terlebih ke ataupun terkurang ke. So kalau rasa macam terlebih, let us know. Please tegur Faz, okay? Kalau rasa terkurang tu, kadang-kadang ada masa yang Faz nak private juga. Macam yes. So ada masa yang let's say for instance when I go on holiday, pun Faz tak post banyak sangat, because that's my time with my family, that's my time with Fatimah. So why Faz tak post my journey, night flight semua tu, I don't post. And then bila Faz dah sampai destinasi tu, I don't post so many Insta stories ke apa ke, sebab that's my time with my family. So itu masa private Faz. I will protect that bubble and I will not share. So ada certain benda yang Faz boleh share. Most of the things yang Faz tak boleh share, I will not share. Tapi I will, I know Faz punya darling kat luar sana wants to know what's up with me. Kadang-kadang bila Faz hilang 3 hari tu, ada sampai nak report polis. Kan, macam where you. So kat situ Faz risau. Bila orang semua start risau, Faz pun risau. Dan I feel obliged to tell. Sebab Faz tak lupa. Jantung bangun Faz, anda semua sentiasa ada dengan Faz. My darlings are always there. You've given me so much support untuk Faz bangkit balik. And masa Faz sedih, masa Faz susah, masa Faz derita, masa Faz dalam keadaan titik terendah, anda semua ada with me. Cakap nak nangis kan. You've always been with me. Thank you. You've always been with me. So Faz kenang semua tu. Faz kenang anda semua yang dengan Faz, my family, my friends who have not left me, yang baru tiba-tiba Allah munculkan, datang and setia dengan Faz. Thank you for making me so happy. Thank you. So Faz kenang semua tu. So that's hence why I feel so obliged bila orang tanya Faz kat mana, what am I doing, can you please post something, please live dengan Abang Q. Benda macam tu I feel obliged to do, because I love you all so much. Dan Faz sangat appreciate anda semua, because you've been there for me. Faz akan ingat siapa-siapa yang ada dengan Faz. Siapa-siapa yang ada dengan Faz di waktu Faz di titik terendah tu adalah orang-orang yang paling Faz ingat. Dan I will carry forward with me forever. So itu cara kita balas baik budi orang, kan. That's my way of doing it. So dia orang cakap macam tu nanti nangis. Stop. Jangan. We have our back semua tu, jangan cakap. I will cry. Don't make me cry today, okay? Yes, but it's so true. It comes from my heart. It's true, it comes from my heart. Whatever yang Faz cakap ni semua datang dari hati, lillahi ta'ala. Memang Faz I terhutang budi bersama anda semua juga. Sebab you've been there for me masa tu, silently or loudly supporting me, bagi Faz banyaklah yang direct message juga, macam kata-kata semangat. I will always remember.
dan Faz tak terbalas lah budi anda semua sebab selalu ada dengan Faz. So I will try my very best to you know, fulfill your request, to fulfill apa saja yang dari semua minta kan. Whatever makes you happy makes me the happiest. Macam let's say if my life dengan life ta'aruf Faz dengan Q pun makes you happy, then that makes me the happiest, and rest assured that makes Q happiest as well, because hati dia memang hati orang yang baik juga. So benda tu dia selalu juga cakap kita tak nak hampakan orang, kita jangan hampakan orang. So benda-benda tu lah, benda-benda tu juga. So I miss the conversations that I have with him. It's been like 2-3 days ni macam silent sikit. So I hope he's okay. Please send him lots of love semua orang, dan I hope he comes back stronger. Dan kita tahu, we'll find out what happened, ke apa yang buat dia berkecil hati ke apa. Saya sangat sedih sebenarnya. Jika beliau ada terkecil hati dengan apa-apa ke sewaktu kami bekerja baru-baru ni. So harap you know, kita sama-sama boleh pujuk dia tak? Sama-sama boleh pujuk dia tak? Sebab Faz banyak lagi benda nak kena buat lepas ni. Kami banyak lagi urusan-urusan kerja yang kami belum settlekan. So naklah chemistry tu okay, dan suasana kerja tu okay. Tak naklah orang kata ada benda-benda yang buat kita rasa tak best. Sebab kita mencari rezeki, kita sama-sama cari rezeki. Jangan lupa ya, rezeki kita datang pada Allah, dan biarnya ia berkat. Rezeki datang pada Allah, biar ianya berkat. Dan supaya kita semua merendah diri dalam apa saja kita buat, merendah diri. Sebab Allah nak bagi kita rezeki anytime, Allah nak tarik rezeki pun anytime. So mudah-mudahan kita bila diberikan rezeki, diberikan perhatian, diberikan glamour ke, diberikan likes ke, semua ni semua ni ujian sayang, ujian. So pada Faz ni I always say, kadang-kadang bila Faz nak buka social media tu pun, too much of me pun Faz tutup balik. Sebab Faz tak nak nanti bila banyak sangat yang Faz baca good things ke apa ke, Faz tak nak ada rasa riak kat hati. Thank you. So pentingnya Faz macam I always say, semua Allah punya, semua Allah, segala puji-pujian bagi Allah, semua Allah punya. Tapi but when there's a lot, also Faz faham ujian. Allah nak menguji aku ni kan. Adakah engkau akan riak? Adakah engkau akan takbur? Adakah engkau akan sombong? Adakah engkau akan ujub? Adakah engkau akan start niat tak baik dengan orang? Benda tu boleh terjadi juga bila Allah uji kita dengan sesuatu. So ingatlah, kita semua kena ingat bahawasanya bila Allah kita bagi kita rezeki, anytime juga Allah boleh tarik balik. Bila dapat masyhur, dapat rezeki wang ringgit, dapat macam-macam yang Allah berikan, kita tengah sedap, gembira, bahagia, happy, kita ketar-ketir dengan segala yang Allah berikan, tiba-tiba kita lupa untuk merendah diri, lupa untuk bersyukur, lupa untuk memanusiakan manusia, lupa yang bahawasanya Allah boleh tarik anytime Allah boleh tarik balik, dan kita boleh jatuh tersungkur balik anytime. So benda tu kena ingat, dan Faz selalu ingatkan Faz juga benda tu, supaya Faz tak ada lah orang kata elemen riak, takbur, ujub, niat tak baik kat orang. Semua tu Allah tahu apa kita buat kan. Allah yang menggerakkan tangan kita, hati kita Allah tahu. Bertudung macam ni pun luaran kan, tapi Allah tak pandang. Nabi dah sebut dah, Allah tak pandang kita punya penampilan. Thank you pada gift, penampilan dan harta benda kita. Allah memandang hati dan amalan. So for me, dah tutup aurat, alhamdulillah, syukur. Tapi yang paling penting, pokok pangkalnya, Allah tengok hati kita. So niat kita tu, mudah-mudahan lah, niat kita tu kita kena perbetulkan, insyaAllah. Pas masih belajar lagi. Everyday I learn. I make mistakes, I learn. Istighfar, I learn. Dan kita kena sentiasa ingat, jatuh bangun kita ni anytime. Allah bagi sekejap masyhur, banyak duit ke, banyak rezeki ke, whatever, anytime juga Allah boleh tarik balik. So semoga kita sentiasa beringat, untuk niat kita tu bersih, hati kita baik. Macam itulah. Macam sebelum ni pun ada juga orang sebut-sebut, sokongan-sokongan ni datang sebab Faz bayar cyber troopers. But hanya Allah tahu betul ke tidak kan. Betul ke tak Faz buat benda-benda tu, dan betul tak tangan Faz
ada gerak buat benda-benda tu. Ada yang kata Faz buat fake account lah, semua benda semua ni. Hanya Allah yang tahu betul ke tidak Faz ada fake account yang macam utuk-utuk orang, dan juga melaga-lagakan orang, whatever, you know. Hanya Allah yang tahu, kan. Dan kalau betul Faz ada betul pernah bayar cyber troopers untuk buat jahat kat orang, Allah tahu. Dan balasannya adalah nanti, betul tak? Kalau Faz betul-betul buat. Dan itu juga will be implied to whoever yang buat benda tu. Buat benda tu. Tapi Faz tak nak cakap seorang. For me, I'm not going to talk about anybody. It's not about anybody. It's about me sekarang. Urusan mereka, urusan Faz. So Faz, I'm just talking about me. Who's giving me flowers? You know who's been giving me these flowers? Every time dapat macam ni, hati saya dudak-dudak. Tapi bukan orangnya ya. Tapi tak apa. Tutorial tudung coming soon. Semua orang tanya tutorial tudung ni. Actually Faz dah share hari tu, but I will do again. Nanti Faz share kat TikTok, okay? Yeah. Yes, love you all too. Thank you so much. Terima kasih. Yeah, it's okay. Tak apa. Ini adalah asam garam kehidupan. Normal Ya. Betul. Kita kena ingat tu. Kadang-kadang bila kita di titik terendah, kita akan mohon banyak dengan Allah, minta itu ini, minta ampun, minta itu, minta rezeki, minta whatever. Tapi bila Allah dah bagi, kita lupa pula. Kita nak sombong pula. Kita nak buat jahat kat orang pula. Kita nak meninggi diri pula, kan? I love you too. So semoga kita sentiasa beringat. Bila kita di titik terendah tu, kita ingat time tu. Kita imply pula bila kita senang. Ingat tak dulu masa kita susah, kita doa apa dengan Allah, kan? Kita minta ampun lah, kita minta rezeki lah, minta bahagia, minta tenang, minta tu, minta ni. Bila time Allah dah bagi, kita sombong. Kita buat jahat kat orang, kita anai orang, kita padan mukakan orang, kita meninggi diri, aku siapa, kau siapa, kan? Tapi kita lupa Allah boleh tarik anytime. Jangan, kan? Faz doakan dan Faz ingatkan diri Faz juga ni. Sama-sama kita beringat. Sama-sama kita beringat, InsyaAllah, mudah-mudahan. So itulah yang Faz nak cakap. So nanti ramai-ramai pergilah pujuk Abang Q kita, ya. Pujuklah Abang Q kita supaya dia okey, supaya juga kami boleh bekerja dengan harmoni. Suasana kerja di antara semua orang pun best. Tak adalah apa-apa yang boleh orang mengganggu keharmonian kerjasama kami. Sebab kita semua mencari rezeki. Walaupun Faz ada bisnes sendiri, Faz ada kerjaya Faz sendiri, Faz ada my staff going sendiri. Begitu juga Abang Q. But for now we have a task together, iaitu with Jackal. Dan Faz tak nak lah orang kata ada apa-apa elemen yang boleh mengganggu kerjasama kami. Sebab we want to do the best, we want to give the best. So bila mengganggu tu, dia rasa, dia bagi rasa yang tak seronok. Bila bagi rasa tak seronok tu, it's against apa yang Faz dan Abang Q suka buat. Because kita suka datang dengan rasa yang happy, semua orang happy, bahagia, semua orang gembira, kan? Dan Faz memang enjoy working with everyone. Sama macam Q juga, I think I can say that for him. But bila ada benda-benda yang mengganggu keharmonian tu, dia rasa tak best. So itulah, ramai-ramai nanti pujuk dia, pujuk dia. Semoga dia pun boleh nak cakap dengan Faz, nak cakap dengan kawan-kawan kita semua, siapa-siapa yang nak try contact dia ke, untuk dia okey balik, supaya dia semangat balik. Sebab dia baru je nak bangkit, kan. So janganlah orang kata siapa-siapa, because I don't know what happened. I don't know what happened, and I hope that benda ni akan be resolved nicely. Sebab kita kena ingat lagi sekali, saya Faz nak tegaskan sekali lagi, kita kena ingat, bila kita dah senang, bila kita diberikan pelbagai, kita jangan lupa Allah boleh tarik anytime. Dan kita boleh tersungkur balik, kan. So be careful dengan perbuatan kita, dengan apa kita buat. Jangan orang kata terlalu
lalai dengan perhatian, terlalu lalai dengan kemasyhuran, terlalu lalai dengan rezeki yang Allah beri yang kita tak tahu mungkin hanya menjadi sementara. So that's very important. I don't know. Yeah. Tapi one thing that yang Faz suka dengan Q juga, dia sangat tenang. Dia macam Faz juga, lebih kurang. So kita saling tenang ke each other kan. Kadang-kadang Faz ada elemen yang baik cakap ke apa ke, dia akan macam awak makan dulu kan. So Faz akan macam okay. Sebab dia ada elemen, cause he's older than me, more matang. So I respect him in so many ways. Dan banyak benda yang buat Faz macam open my eyes, macam wow. I have to be careful with what I'm saying. Banyak benda pasal dia yang Faz suka. Dan dia can lead. It's very early to tell, very early. Kami mengenali, kami berkawan. Sebab dulu kami tak banyak SIM sama, tak duduk sangat, I think, tak berborak sangat, as far as I can remember. But yeah, but now as years goes by, bila Faz dah 42, dia pun dah 46, borak berdua, we talk about different topics now. Kita dah melalui berbagai pengalaman, and I can see banyak good qualities in him. I can see banyak good qualities in him that I can agree with. Macam bila Abang Mukris cakap pasal dia, pasal orang lain yang Faz dengar juga cakap pasal dia. In fact, ada people from Gaza as well have spoken to me about him, which I'm like, wow, you actually fight for Palestine as well, you voice out about Palestine as well. Wow, kita banyak things in common. Dan Faz tengok sendiri qualities ni yang semua orang cakap pasal dia ni, Faz tengok sendiri. But again, I'm guarding myself. It's early to tell. Mudah-mudahan semua yang Faz nampak ni is real, and I believe it's real. Mudah-mudahan. And yes, it's nice to have someone yang boleh macam nasihat, boleh tegur, boleh macam lead the way. As you can see kat pasal malam tu, sebenarnya Faz nak sendiri jalan depan. Faz nak jalan depan because universally, because I've travelled the world dan Faz jumpa ramai orang, dan universally lelaki gentleman, mereka akan biar perempuan jalan depan because mereka nak jaga the woman regardless of who you are, sister, mother, friend, girlfriend, wife, tunang, whatever. Okay, lelaki akan jalan belakang because dia nak guard the woman. That's like the way a gentleman punya behaviour universally. Sebab I've travelled the world, Faz jumpa ramai orang. So universally memang benda tu lelaki akan jalan belakang. So Faz akan cakap dengan dia, tak apalah, you jalan depan. But surprisingly, for someone yang orang Melayu, yang dalam culture kita ni, di negara Malaysia ni, he was like, no, awak jalan depan. I'm like, wow, this doesn't really apply here because kat sini culture, I think culture it's a culture thing lah. Semua orang akan macam kata, oh actually patut perempuan jalan belakang, lelaki jalan depan. Sebab perempuan patut hormat lelaki. Mungkin para isteri lah kan, patut hormat lelaki jalan depan, perempuan jalan belakang. Which I understand dari segi agama, mungkin I'm not sure, tapi sebenarnya agama kita memang sebenarnya meratukan wanita. So kebanyakan lelaki yang faham agama juga, mereka faham benda tu kan. Tak salah isteri jalan depan, it's okay because dia nak jaga isteri kat belakang. What if you jalan depan, isteri kat belakang kena ragut ke, kena tarik, kena kidnap, kena rogol, kena whatever, you dah jalan depan, isteri kat belakang tak tahu apa jadi. Bukan cakap pasal isteri saja, adik-beradik, mak you have to be the man and guard the woman kan. So that is one thing yang memang Faz macam I'm surprised. I was just like, wow, for someone yang memang dah lama tak jumpa dan I don't know pengalaman dia, but he's, wow, I'm surprised. Yeah. So benda tu
antara good qualities yang ada dalam sahabat saya, Q Haidar. Ya. Dan juga apa lagi ya? Banyak benda yang he's very calm. So I like that about him. Very calm, very cakap pun dia akan tak cakap benda-benda yang merepek. Dia akan cakap, he will think and then susun ayat dia dan cakap benda yang penting saja. And his words are very intellectual, very inspiring. Dan dia akan cakap something yang buat rasa macam bukan faham nak cakap. I love to talk. Dan dia macam, oh saya baru tahu pasal awak ni. Saya tak tahu pasal awak ni. Awak banyak cakap rupanya. Nampak macam tak banyak cakap. You think I look demure mindful. But tapi memang I'm a talkative person. Fast suka bercakap. Because that's my way of communicating dengan orang. Fast tak boleh macam satu table tu. That's why bila Fast drive, I like to drive alone. Because that's my solitude. One of my solitude moments lah. Di mana Fast boleh fikir. I can be alone. I can dengar ceramah ke, I can dengar lagu ke in the car, and I can just like think or create or whatever in terms of business ke, hidup Fast, whatever. So generally bila I'm with everybody, bila ada orang, I will talk. Because it's rude to macam bila kita satu table, kita tak cakap dengan orang. Yeah, whether or not you're shy, introverted ke apa, doesn't matter. But it is rude bila kita satu table dengan orang, kita tak cakap dengan orang. Kita main phone ke, kita just nak duduk macam dengar je. Even tangan macam ni pun I feel it's rude. Yeah, unless you're like dah biasa dengan kawan-kawan you. But when you dah jumpa orang, you know, even sitting like this, crossing your leg, I feel it's very rude. So yeah, bila jumpa orang tu, I like to talk because that's my way of respecting other people. Macam Q, he's very shy, although he's introverted ke apa, tapi I can see that adab dia ada. Di mana dia still, walaupun pemalu, walaupun tak banyak cakap, tapi dia put his phone down, dia akan dengar Fast cakap, dia akan dengar semua orang cakap apa, dia akan join the conversation. Sometimes dia akan buat lawak-lawak yang macam dia kata I try nak fit in dengan your friends, you know. So he tries, which is also a good quality, because dalam Islam adab very important. So orang yang faham agama ni, dia faham benda-benda tu. Adab, dia faham banyak benda. So memang dari segitu Fast suka lah. Dan ibadah dia pun dia tak tunjuk. I like that. Tiba-tiba macam dia hilang. Tapi tak nak cerita pasal ibadah dia. Kita tak nak cerita pasal ibadah. But I can see dia sorok benda tu. I like it. That one is also a green flag lah, orang kata kan. Green flag. So benda tu tak perlu diwar-warkan. Dan dalam zaman yang kita nak tunjuk semua benda ni, it's very rare for someone to not want to show. Sebab seboleh-boleh 3 kali seboleh-bolehnya kan. Macam Fast juga percaya dari segi ibadah, sedekah ke, dari segi solat ke, apa-apa saja yang kita buat, seboleh-bolehnya kita sorok benda tu kan. Sebab kita nak buat kerana Allah. Apa niat kita sebenarnya kan? Dalam hati always tanya, niat kita apa nak tunjuk sesuatu, adakah sebab nak orang puji ataupun kita buat kerana Allah? Sebab kalau kita nak buat kerana Allah tu means kita nak redha Allah. Tapi kalau kita nak tunjuk kat orang tu means apa niat kita? Niat kita mungkin nak, I'm not sure, I don't know. Maybe nakkan orang puji kita, or nak tunjuk image yang certain image, I'm not sure. Tapi I'm not talking about anyone. Fast just nak cakap pasal Q. That dia ada elemen tu. Dia ada quality yang itu, yang which I like ya. Ya, betul. No. Saya cuma cerita benda-benda yang baik je. Bukanlah nak memuji lebih-lebih ke apa. Yang kita patut puji hanyalah Allah SWT every day. Itu yang kita patut puji lebih-lebih. Tapi if you ask me about, tadi ada yang tanya the qualities about him, so I can share those are some of the qualities that I like. Tapi dia adalah sahabat saya. Q adalah sahabat saya, sahabat satu industri, bekerja bersama. Kami kawan dah lama, bukan baru. Cuma of course dia pun sebelum ni berkahwin, Fast pun sebelum ni berkahwin. Of course we don't keep in touch. That's like code
one-on-one. We don't keep in touch with orang yang dah berkahwin. So Allah temukan balik untuk bekerja bersama. Thank you. Bekerja bersama. So yes, kawan yang baik lah. Dia yang kawan yang baik. Thank you. Alright, so terima kasih semua yang join. Siapa yang tengah nak buka puasa tu boleh standby dah ya. Dah 6.30. Faz pun dah nak dah nak get ready untuk ke rumah Abang Faz. Okay, thank you so much. Happy birthday Dek Yan. Happy birthday untuk Faz punya anak Zara, Akil. Thank you semua juga yang mendoakan. Okay, dan doa yang baik. Apa pun saja pun yang berlaku, semoga Allah kembalikan kebaikan anda pada Faz, pada Fatimah, pada sesiapa saja around me. Thank you. Terima kasih. Okay, nanti kita akan borak lagi. Okay, nanti kita akan borak. Mungkin Faz tak selalu buat live, but I've given a lot already. So Faz harap this is my way of saying thank you. This is my way of giving back to semua yang selalu doakan, sokong, berikan kata baik. This is my way of saying thank you. So Faz, like I said, I'm a very private person. I don't Faz pun jarang buat live macam ni dah, because selalu disalahartikan, selalu diambil separuh-separuh apa Faz cakap, nanti kan dijadikan headline yang buat orang semua berbalah. Walhal I say something else, I say B and it's twisted into B or C, yang benda tu jadi negatif. That's why Faz pun dah jarang nak buat live macam ni. But I feel obliged to do it today, because bila every time Faz buat live dekat Fazura My, di mana Faz menjual, banyak soalan yang Faz tak nak jawab, because di situ saya menjual, saya berniaga. So I cannot answer a lot of questions. So hence the reason why Faz buat live hari ni, just to answer maybe the many questions that you may have about me, about Fatimah, about sahabat Faz Q Haida, about my work, about what's happening. So this is my way of saying thank you. Okay, alright, so harap semua berbuka puasa dengan sebaik-baiknya. Macam-macam gift. Thank you so much. Thank you. Okay, so thank you. Thank you. Okay, alright, thank you bagi nasi lemak. Thank you. Martabak lah, bagi love semua pelbagai. Thank you very much. Okay, alright, okay, thank you again. Don't worry about me. Doa yang baik-baik sahaja. Kita ada Allah dan kita doa pada Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan berikan yang terbaik. Yang yakin bahawasanya apa yang kita lalui, jalan hidup kita, jika kita selalu doa, kita yakin dengan ketutup Allah, semuanya akan baik-baik saja. Okay, alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk semua. Nanti kita jumpa lagi. Okay, alright, jom kita pergi pujuk Abang Q kita. Assalamualaikum semua. Selamat berbuka puasa. Love you. Bye.